Timor Leste pun dah jadi anggota ASEAN? Ini 5 fakta yang anda kena tahu tentang sidang kemuncak ASEAN ke-46. Mesti ramai dah tahu yang Malaysia akan jadi tuan rumah ASEAN Summit tahun 2025. Tapi anda tahu tak dekat mana ia akan diadakan? Tahun ni sidang bertemakan keterangkuman dan kemampanan akan diadakan pada 26 hingga 27 Mei 2025 di Pusat Convention KL, KLCC. Ada 10 negara terlibat iaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Kemboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Mana Timor Leste? Timor Leste sekarang dah diterima sebagai anggota ke-11 ASEAN secara prinsip. Tapi belum betul-betul dapat keanggotaan penuh lagi. Bersempena dengan sidang ni juga, kerajaan sarankan pelaksanaan work from home untuk penjawat awam yang terkesan dengan kesesakan trafik. Jadi, penjawat awam boleh buat permohonan untuk bekerja dari rumah menggunakan borang lembaran 4.1.2B dan dapatkan kelulusan daripada ketua jabatan masing-masing. Follow X1.my di semua media platform untuk info terkini, sahih dan terperinci setiap hari.